Macam mana nak skor kertas 2 bahasa Melayu? Jom ikut cikgu. Kertas 2 ada 4 bahagian: A, B, C dan D. Bahagian A, pemahaman petikan, 10 markah. Jawab ikut petikan. Salin isi penting, tukar ayat sikit, jangan kopi bulat-bulat ya. Jangan tinggal kosong. 1 fakta sama dengan 1 markah. Bahagian B, novel, 10 markah. Hafal watak utama, nilai, pengajaran dan peristiwa penting. Soalan berulang, biasanya pengajaran, nilai murni dan watak. Sediakan senarai bukti dari teks. Seterusnya, bahagian C, tata bahasa, juga 10 markah. Objektif mudah, bina ayat, cari kesalahan dan pilih imbuhan yang tepat. Tip cepat ingat, hafal pola ayat yang betul dan elak guna ayat yang tergantung. Bahagian D, Komsas, 50 markah. Banyak tu! Untuk setiap karya, hafal tema, persoalan, nilai dan juga pengajaran. Kebat, kaitkan dengan kehidupan kita. Tulis ayat sendiri yang matang lagi jelas. Adik-adik jangan lupa, markah mudah, soalan fakta, watak dan peranan. Ingat ya semua, A, ikut petikan. B, hafal watak, nilai, pengajaran dan peristiwa. C, pola ayat dan imbuhan. D, tema, persoalan, nilai, pengajaran dan kebat. Study ikut plan ni, insya-Allah kalian boleh skor. Jumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye-bye.